Cucu Ki buat benda tu. Mari sini. Ki nak tengok. Kita je Ki. Abah ingat lagi dulu. Kali pertama minta maaf dengan Abah. Dulu ada sesebat je. Bapa orang Salang Raya. Selamat Hari Raya, Abah. Minta maaf. Minta ampun, Abah. Duit raya. Bila besar, Salang Raya jadi peluang untuk mengaku salah. Abah mesti dah jadi marah. Bapa bentak nak? Abah. Abah nak minta maaf. Sebab... Benda. Sebab awang selalu buat punah perahu, Abah. Apakah abang, Abah? Banyak dosa mu. Habis punah perahu. Sapalah satu masa, Salang bawa makna lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lari. Jom raya dengan Tok. Hai, Tok. Mak, awak minta maaf sangat, Mak. Lambat sikit. Abah mana? Masa ni, barulah aku sedar Hak Salang tu bukan nak minta maaf saja, tapi mari sekali dengan perasaan nyesal dalam lubuk hati. Abah! Banyak lagi benda hak aku nak buat gemuk dengan Abah. Cukup ke masa aku? Abah! Awak minta apa? Minta maaf, Abah. Awak minta maaf, Abah. Sebab awak semua tak ada dengan Abah. Selamat Hari Raya, Abah. 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 Selamat Hari Raya anak Abah. Kalau takdirnya ini Salang tak akhir Abah, Abah minta maaf banyak-banyak denganmu. Abah jangan cakap gitu. Salang Raya ni besar makna dia. Tiap kali pun mohon minta maaf dengan Abah. Jadi tahun ni sekelah hati Abah nak minta maaf dulu. Ingat molek Zalia. Menghabislah setiap Salang hok mengitok. Dan hok menterima. Minta ampun, minta maaf, Abah. Selamat Hari Raya. Lama kesipang ni. Jaga molek-molek.